Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita akan tengok sesuatu yang agak radikal, satu cara yang sangat unik untuk faham Al-Quran. Macam mana? Dengan biarkan Al-Quran tu sendiri yang jelaskan maknanya, tapi dengan bantuan AI. Tapi kan, pernah tak anda terfikir, macam mana kita nak faham betul-betul satu teks yang dah berusia 1400 tahun dalam dunia kita yang serba moden ni? Ini soalan besar yang jadi teras perbincangan kita. Jom kita tengok satu pendekatan yang menarik. Menariknya, kaedah yang kita akan bincangkan ni bermula dari arahan Al-Quran itu sendiri. Ayat ni bagi kita dua petunjuk penting. Pertama, kita kena buat tadabbur. Maksudnya, renung dalam-dalam. Kedua, ia kata, cuba cari percanggahan. Kalau jumpa, maksudnya ia bukan dari Tuhan. Jadi konsistensi dalaman itu sendiri adalah bukti. Inilah asasnya. Okey, ini apa yang kita akan lalui sekejap lagi. Mula-mula kita tengok apa yang Al-Quran kata tentang dirinya. Lepas tu, kita sentuh sikit macam mana AI boleh bantu. Seterusnya, kita akan faham 6 prinsip utama kaedah ni, tengok cara praktikalnya dan akhir sekali apa matlamat sebenar semua ni. Baiklah, sebelum kita masuk bab AI yang canggih-canggih ni, kita kena faham asas dia dulu. Apa sebenarnya yang Al-Quran sendiri dakwa tentang dirinya? Sebab keseluruhan kaedah ni dibina atas dakwaan-dakwaan ni. Jadi, Al-Quran kata ia bebas dari percanggahan, konsisten, ajarannya diulang-ulang dari pelbagai sudut, diperincikan sepenuhnya dan dijadikan mudah untuk difahami. Kalau kita ambil semua ni secara literal, apa maknanya? Logiknya, kita tak perlukan sumber luaran lain untuk terangkan Al-Quran. Teks tu sendiri dah cukup. Dan inilah konsep utamanya, tadabbur. Ini bukan setakat baca lalu macam tu je tau, bukan baca pasif. Ia satu proses aktif di mana kita betul-betul fikirkan macam mana satu ayat ni berkait dengan ayat lain. Cuba bayangkan macam kita tengah selesaikan satu puzzle gergasi. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik, teknologi. Kat sinilah AI main peranan. Tapi penting untuk kita faham, AI di sini bukan sebagai pentafsir atau penterjemah tau. Fikirkan AI ni macam seorang pembantu penyelidik peribadi yang super power. Dan kat sini, kita nampak bezanya. Kita sebagai manusia, ingatan kita terhad. Cuba bayangkan nak ingat dan kaitkan semua 6,236 ayat. Susah kan? Tapi AI, ia boleh ingat semua sekaligus. Ia boleh petakkan setiap konsep, setiap perkataan dalam beberapa saat je. Ia boleh tunjukkan kita corak-corak yang mungkin kita terlepas pandang. Dan kebolehan AI ni sangatlah berguna sebab Al-Quran sendiri menggelar dirinya mathani. Maksudnya apa? Ia berulang-ulang. Konsep yang sama diulang dari sudut yang berbeza-beza untuk kuatkan lagi makna. Jadi keupayaan AI untuk kesan semua corak pengulangan ni, ia sangat membantu kita untuk nampak macam mana Al-Quran sebenarnya jelaskan dirinya sendiri. Okey, kaedah ni bukannya main redah je tau. Ia ada peraturan dia. Sangat berstruktur. Jom kita tengok 6 prinsip teras yang jadi macam rules of the game untuk setiap kajian yang kita buat. Ini dia peraturannya. Pertama, pandang Al-Quran secara menyeluruh sebagai buku panduan. Kedua, fokus pada teks Arab asal sahaja. Ketiga, biarkan konteks dalam Al-Quran yang tentukan makna. Keempat, yang ni penting, elakkan sumber luar macam hadis atau tafsir. Kelima, kamus cuma guna kalau dah betul-betul buntu. Dan akhir sekali, terangkan apa yang kita jumpa dalam bahasa yang mudah faham. Setiap satu peraturan ni direka khas untuk pastikan kita hanya fokus pada Al-Quran sahaja. Dan ayat ni selalu digunakan sebagai justifikasi untuk prinsip yang mungkin paling kontroversi. Elakkan sumber luaran. Ideanya, menurut kaedah ni, ialah untuk biarkan Al-Quran tu bercakap untuk dirinya sendiri, tanpa ada lapisan-lapisan tafsiran tambahan yang mungkin boleh ubah makna asalnya. Jadi, macam mana semua ni berfungsi dalam dunia sebenar? Okey, jom kita tengok prosesnya langkah demi langkah dan apa benda yang kita kena elak bila buat benda ni. Prosesnya macam satu kerjasama. Anda yang mula dengan soalan, lepas tu AI akan cari teks Arab, analisis kata dasar, kaitkan dengan ayat-ayat lain dan tunjukkan corak. AI tolong kita susun semua maklumat. Tapi, langkah terakhir, langkah ketujuh, iaitu tadabbur atau merenung, yang tu 100% kerja kita. AI bagi data mentah, kita yang kena berfikir. Yang ni sangat penting. Untuk pastikan AI itu kekal sebagai pembantu, bukan jadi tok guru, ada beberapa benda kena jaga. Contohnya, jangan suruh AI terjemah ayat ni. Sebaliknya, minta makna setiap perkataan berdasarkan kata dasarnya. Jangan terus terima satu tafsiran je, tapi minta semua kemungkinan makna yang ada dalam konteks. Idenya mudah. Kita nak datang mentah dari teks, bukan kesimpulan siap dari AI. Baiklah, kita dah tengok cara dan peraturannya. Tapi soalan paling penting sekali, untuk apa semua ni? Apa sebenarnya matlamat akhir kaedah ni? Jawapannya ada dalam ayat ni. Tujuannya bukan semata-mata nak kumpul ilmu atau jadi pakar akademik, bukan. Ia tentang sesuatu yang jauh lebih dalam.
Ia tentang transformasi peribadi. Jadi, ada 3 hasil utama yang dicari. Pertama, tadabbur atau renungan yang bawa kepada faham. Kedua, tazkirah atau peringatan yang sepatutnya ubah kelakuan kita. Dan ketiga, hudan atau petunjuk yang bagi kita arah tujuk praktikal dalam hidup. Kalau lepas kaji semua ni, tapi cara kita fikir dan cara kita hidup tak berubah, maksudnya kita dah terlepas poin utama dia. Ia bukan pasal apa yang anda tahu, tapi bagaimana anda hidup berdasarkan apa yang anda tahu tu. Dan ayat inilah yang merumuskan keseluruhan idea di sebalik kaedah ni. Tesisnya sangat ringkas. Al-Quran itu dari dulu lagi dah mencukupi. Cuma sekarang, kita ada alat, kita ada teknologi yang boleh tolong kita buktikan dan lihat sendiri kecukupan tu dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelum ni. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Adakah ini satu lembaran baru bukan saja untuk Al-Quran, tapi untuk semua teks-teks purba? Penggunaan AI untuk berinteraksi dengan kitab-kitab macam ni, mungkin ia akan mengubah sepenuhnya cara generasi akan datang belajar dari sumber-sumber ilmu yang agung ni. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.